Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share ialah bagaimana cara kita melihat harga emas dunia dan juga Malaysia punya. Okay, yang pertama sekali kita pergi ke website yang trusted iaitu Gold Price. Gold Price ni bila anda buka dia akan pergi ke sini goldprice.org. Anda kena ambil yang ni lah. Okay, so bila kita tekan dia masuk ni, apa yang default dia akan tunjuk gold dalam USD dalam OZ. OZ ni merujuk kepada ounce Jadi ini adalah sistem yang dipakai oleh US. Jadi dia akan tulis dalam ounce Tapi kita di Malaysia kita tak pakai ounce, kita pakai gram. Jadi apa yang anda perlu buat untuk melihat harga ialah tukar kat sini. OZ ni tukar kepada gram. Okay, itu satu. Yang kedua tukar kepada Malaysia, MYR Malaysia ringgit Okey, jadi ini harga untuk hari ini. Ini harga Malaysia punya 415.19 sen segram segram. Okey. Ini untuk harga paparan. Untuk rekod pula kita tukar dekat sini gram. Okey. Untuk rekod kita boleh tengok ini 10 tahun. Kita boleh tengok berapa 15 tahun. Okey, dia akan tunjuk 15. 2 tahun ni rekod tahunan, rekod lah. Jadi kita boleh tengok rekod lah sebanyak yang dia simpan lah sampai 20 tahun ke belakang. Okay. Ini 20 tahun ke belakang. Kita ambil setahun lah. Okay, setahun ke belakang Di mana pada awal tahun bulan 5 harga masih lagi 320 lebih sikit. Tapi hari ni dah nak cecah 400 lebih. Okay. Itu cara tengok. Apa yang saya nak explain sedikit saja lagi ialah kita jangan tengok dekat sini, lepas tu kita pergi kedai, kita expect nak dapat harga ni. Memang tak lah. Ini harga spot. Okay. Tapi dekat kedai dia jual harga runcit Saya bagi contoh wacan contoh wacan. Okay. Ini harga spot hari ni. Jadi harga spot, bila kita pergi kedai akan markup harga ni. Jangan kita minta harga ni dengan kedai. Memang kedai tak akan bagi harga ni sebab dia dah markup. Kedai dia akan jual harga runcit. Okey, tengok Kita tengok. Okey. 640. 650 ni dia bagi special kalau ada design yang best, dia up sikit. Ni pun sama 640. Ni semua 1 gram 1 gram. Ini sebabnya kita kena faham ini harga runcit, harga retail. Harga retail memang mahal sebab runcit lah. Sama macam kita pergi kedai runcit. Kita nak beli gula, sekilo gula. Dia jual harga runcit. Dia bukan jual harga borong. Harga borong kan lain sikit. Dia special. Harga borong lain. Okay. Itu yang anda kena faham. Sebab tu bila kita nak simpan emas, kita kena ada sedikit ilmu. Saya showkan pergi simpan bersama dengan Public Gold. Ini dia bagi harga 452 1 gram 452 1 gram. Jadi dia dah hampir dengan harga spot. Sebab kalau harga retail memang mahal. Ni harga retail suggested retail dia jual 1 gram 505. 505. Public Gold pun akan jual mahal kalau harga retail. Sebab tu yang paling nak cepat untung, bukan nak cepat untung macam mana, paling menguntungkan save cost, ni lah, buka account lah. Sebab tu saya selalu showkan, buka account, beli harga ni akan dapat lagi murah, satu lagi murah, boleh kumpul, accumulate, and then account ni kita boleh tebus kepada physical selepas mencapai target yang kita nak. Okay, saya harap penjelasan ni dapat memberi sedikit pencerahan lah kepada anda. Yang ada soalan boleh tanya saya. Okay, itu saja untuk hari ini. Bye bye.